Okey, Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel KL Info Media. Lama kita tak buat video dan buat video pun jarang-jarang. Tapi kali ni kita kembali beraksi di channel KL Info Media. Kita ronda-ronda Kuala Lumpur, kita tengok keadaan Kuala Lumpur dan juga isu-isu terkini di Kuala Lumpur. Okey, tanpa melengahkan masa dan waktu, hari ini kita nak tinjau kawasan yang pernah saya tinjau satu ketika dulu, iaitu di Jalan Kelang Lama, berdekatan dengan pasar pagi Batu Empat lah, pasar biasa yang kita pergi pasar tu lah. Kawasan ni dulu saya dah masuk lah 2 tahun yang lalu. Tempat ni sebenarnya sebuah setinggan lama yang telah pun ditinggalkan oleh penduduk-penduduk kerana mereka telah pun berpindah. Tetapi sekarang ini, masa itu saya tengok kembali didiami oleh warga-warga asing. Siap ada fasiliti surau yang ada kat situ yang dibina oleh mereka sendiri. Dan kali ini, untuk video kali ini, saya akan kembali tinjau ke lokasi ini. Dan kita telah pun sampai ke lokasi. Saya terlajak sikit kerana lama dah datang. Kita masuk balik dan kita tinjau di lokasi yang saya maksudkan itu.